Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziz Zafri bin Roslan daripada kelas PM3. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membuat pembentangan pada hari ini. Tajuk pembentangan saya ialah kreativiti dalam melaksanakan aktiviti musikal serta langkah penyampaian PDP muzik kreatif melalui aktiviti musikal. Pendidikan muzik bukan sekadar satu bentuk hiburan, tetapi ia merupakan medium pembelajaran yang berkesan untuk membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Melalui pendidikan muzik, murid bukan sahaja dapat diasah kreativiti dan bakat mereka, malah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama, sahsiah yang baik serta keyakinan diri. Aktiviti musikal seperti nyanyian, pergerakan kreatif, permainan alat muzik dan apresiasi muzik menjadikan suasana PDP lebih menyeronokkan dan interaktif. Selain daripada itu, apabila guru melaksanakan PDP muzik dengan pendekatan kreatif, ia bukan sahaja membantu murid memahami asas muzik, tetapi juga menggalakkan penerapan nilai murni, disiplin, kerjasama serta membina motivasi diri. Baiklah, seterusnya, untuk memulakan pembentangan saya, izinkan saya memberikan pengenalan tentang maksud pendidikan muzik. Pendidikan muzik dapat ditakrifkan sebagai satu proses pedagogi yang menyeluruh bagi membangunkan potensi murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor melalui pengalaman seperti nyanyian, permainan alat muzik, pergerakan kreatif dan apresiasi muzik. Pendidikan muzik bukan sekadar menekankan teori atau kemahiran teknikal semata-mata, tetapi juga membentuk kreativiti, komunikasi, nilai estetik dan sahsiah murid. Menurut Qadariyah Mansur 2024, penerapan elemen muzik dan nyanyian dalam pengajaran di sekolah terbukti berkesan meningkatkan literasi murid berpencapaian rendah. Kajian ini membuktikan bahawa pendidikan muzik bukan hanya terhad kepada pembangunan bakat seni, tetapi turut menyumbang kepada pencapaian akademik murid serta perkembangan diri mereka secara holistik. Oleh sebab itu, dapat kita lihat bahawa pendidikan muzik merupakan asas penting dalam membina murid yang seimbang, kreatif dan bermotivasi selaras dengan kehendak kurikulum serta cabaran pendidikan abad ke-21. Seterusnya ialah berkaitan dengan konsep kreativiti dalam muzik. Kreativiti dalam muzik merujuk kepada keupayaan menghasilkan idea baru dan unik sama ada melalui bunyi, gerakan ataupun interpretasi. Terdapat 4 komponen utama dalam kreativiti muzik, iaitu yang pertama ialah eksplorasi dengan meneroka pelbagai sumber bunyi, dan yang kedua ialah improvisasi, iaitu dengan mencipta spontan berdasarkan perasaan ataupun imajinasi. Yang ketiga, inovasi dengan mengubah suai atau menambah elemen baru, dan yang terakhir sekali ialah apresiasi, iaitu dengan menghargai muzik sebagai seni ekspresi. Melalui keempat-empat aspek ini, murid dapat membina pemikiran divergen, keyakinan diri dan kemahiran menyelesaikan masalah secara kreatif. Pendekatan pertama dalam melaksanakan aktiviti musikal ialah melalui eksplorasi bunyi-bunyian. Dalam aktiviti ini, murid digalakkan untuk menggunakan pelbagai sumber bunyi, sama ada bunyi tubuh, suara maupun bahan di persekitaran seperti botol, kotak atau biji getah bagi menghasilkan ritma dan irama yang tersendiri. Aktiviti seperti ini melatih murid memahami konsep asas muzik seperti tinggi, rendah nada, cepat perlahan tempo dan lembut ataupun kuat dinamik. Sebagai contoh, aktiviti bertajuk mencipta hujan membolehkan murid menggunakan tapak tangan, petikan jari dan tepukan paha untuk menggambarkan bunyi hujan. Kaedah ini secara tidak langsung memperkukuhkan lagi kemahiran deria bunyi serta membina kreativiti melalui eksperimen sonik. Pendekatan kedua pula ialah improvisasi melalui permainan alat perkusi. Dalam aktiviti ini, murid diberikan kebebasan untuk mencipta corak irama sendiri menggunakan alat muzik berpitch seperti recorder dan alat tidak berpitch seperti tamborin. Guru boleh menambah elemen lestari dengan menggalakkan penggunaan bahan gitar semula seperti botol plastik,
atau tin susu untuk menghasilkan alat muzik. Aktiviti muzik dari bahan terbuang contohnya bukan sahaja mengasah kreativiti tetapi juga memupuk nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar. Di sini, guru bertindak sebagai fasilitator yang memandu, bukan mengarah, memberikan ruang kepada murid untuk meneroka bunyi, menilai hasil ciptaan sendiri dan rakan-rakan serta membina keyakinan melalui persembahan mini di bilik darjah. Seterusnya, aktiviti nyanyian merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan muzik kerana ia melibatkan koordinasi antara suara, lirik, irama dan emosi. Lagu-lagu beraksi seperti Kalau Rasa Gembira ataupun Bangun Pagi sangat sesuai untuk murid sekolah rendah kerana menggalakkan penlibatan fizikal dan ekspresi wajah. Melalui nyanyian, murid bukan sahaja belajar tentang sebutan, tempo dan dinamik, malah meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi. Guru boleh memperkayakan aktiviti dengan penggunaan bahasa isyarat, gerakan tangan ataupun alat muzik ringkas bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Aktiviti pergerakan kreatif pula menekankan ekspresi tubuh sebagai alat komunikasi muzik. Dalam aktiviti ini, murid digalakkan bergerak mengikut rentak atau mood muzik, sama ada melalui pergerakan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat atau bukan lokomotor seperti berpusing dan menghayung tangan. Sebagai contoh, aktiviti gerak irama haiwan memberi peluang kepada murid meniru gaya pergerakan haiwan berdasarkan bunyi muzik tertentu. Aktiviti sebegini bukan sahaja melatih koordinasi fizikal dan sensori, tetapi juga menggalakkan imajinasi dan pemikiran simbolik dalam kalangan murid. Ia juga membantu memahami bahawa muzik bukan hanya didengar tetapi turut boleh dirasai dan digerakkan. Selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu sangat teruja tahu sebab kita akan belajar sesuatu yang sangat menyeronokkan dalam mata pelajaran muzik ni. Kamu semua suka muzik kan? Suka. Bagusnya. Cikgu pun suka sangat tahu muzik ni. Tapi kamu nak tahu tak, muzik ni bukan hanya datang daripada alat muzik seperti gendang atau piano sahaja. Sebenarnya muzik ni juga boleh datang daripada mana-mana sahaja, termasuk tubuh badan kita sendiri. Badan kita boleh hasilkan bunyi yang menarik tau. Nak tahu tak macam mana? Murid-murid pernah terfikir tak? Tak apa. Sebelum cikgu tunjuk cara dia, kita buat satu aktiviti ringkas dulu. Boleh semua? Namanya dengar dan gerak. Kita akan guna tubuh badan kita sendiri untuk buat bunyi dan gerakan. Tak perlu alat muzik pun. Okey, apabila cikgu tepuk tangan 2 kali dan sebut gembira, kamu tepuk tangan 2 kali juga sambil senyum besar. Okey? Okey, seterusnya, kalau cikgu tepuk peha 2 kali dan sebut sedih, kamu tepuk peha juga 2 kali sambil tunduk kepala. Okey, faham? Faham semua? Okey, kalau faham, mari kita cuba sama-sama. Gembira. Sedih. Wah, hebatnya anak-anak murid cikgu ni. Sekarang, cikgu nak tanya lah. Bagaimana kamu tahu bila cikgu gembira atau sedih tadi? Betul. Bunyi dan gerakan boleh menunjukkan perasaan. Jadi, tubuh kita sebenarnya boleh jadi alat tau dalam muzik ni. Kita boleh hasilkan bunyi dengan cara menepuk, menghentak ataupun menjentik. Aktiviti ini dipanggil body percussion, iaitu muzik yang dihasilkan dengan menggunakan tubuh badan kita sendiri. Sekarang mari kita faham dulu apa maksud body percussion ni. Perkataan percussion bermaksud alat muzik yang dimainkan dengan cara memukul, mengetuk atau menghentak. Contohnya seperti gendang, tamborin, marakas dan simbal. Tapi hari ini kita tak guna tahu alat muzik seperti tu. Kita guna tubuh badan kita sendiri untuk hasilkan bunyi. Kalau tepuk tangan, bunyinya kuat dan jelas. Kalau hentak kaki pula, bunyinya berat dan dalam. Kalau petik jari pula, bunyinya halus dan lembut. Nampak tak?
semua bahagian tubuh kita boleh hasilkan bunyi. Kalau kita gabungkan bunyi ini, kita boleh cipta irama yang menarik tau. Irama ini boleh jadi cepat, perlahan, kuat ataupun lembut. Semuanya bergantung pada cara kita mainkan. Melalui aktiviti ini, kamu akan belajar tentang tiga perkara penting dalam muzik. Yang pertama, irama, iaitu corak ketukan atau rentak dalam muzik. Kedua, tempo, laju atau perlahan suatu muzik. Dan yang ketiga, dinamik, iaitu kuat atau lembut bunyi yang kita hasilkan. Bila kamu faham tiga perkara ini, kamu akan lebih pandai main muzik walaupun tanpa alat sebenar. Dalam aktiviti body percussion ni, kita akan guna pelbagai bahagian tubuh untuk hasilkan bunyi. Contohnya, tepuk tangan, tepuk peha, hentak kaki dan jentik jari. Semua bunyi ini boleh digabungkan untuk membentuk satu irama. Kita juga boleh gunakan bahan yang ada di sekeliling kita. Contohnya botol air kosong, penutup tin ataupun kotak kecil. Bahan ini boleh dijadikan alat tambahan untuk menghasilkan bunyi yang berbeza. Contohnya, bunyi botol air kosong kedengaran lebih kosong atau bergema. Sementara itu, bunyi penutup tin berbunyi tajam dan berdering. Kalau kamu gabungkan bunyi tepukan tangan, hentakan kaki dan ketukan botol air, kamu sebenarnya boleh mencipta muzik kamu sendiri tau. Inilah yang kita panggil improvisasi, iaitu mencipta sesuatu bunyi atau rentak baru dengan cara yang kreatif. Jadi, hari ini kamu bukan hanya belajar tentang bunyi, tapi juga belajar menjadi pemuzik kreatif. Sekarang, cikgu nak kamu ikut cikgu buat pelbagai bunyi tubuh. Bagus. Sekarang kita cuba gabungkan dua bunyi. Contohnya, tepuk tangan dan hentak kaki. Macam ni. Cuba ikut. Hebat. Sekarang kita cuba tiga bunyi boleh? Tepuk tangan, hentak kaki dan jentik jari. Silap. Tak apa kalau silap, sebab muzik ni tentang keseronokan. Yang penting kamu berani mencuba dan dengar bunyi sekeliling kamu. Sekarang kamu tahu bunyi tubuh dipanggil alat perkusi tidak berpitch. Maksudnya bunyinya tak tinggi atau rendah macam recorder, tapi kita boleh ubah kekuatan dan tempo. Contohnya, inilah yang kita panggil dinamik. Sekarang cikgu nak kamu berpasangan, cipta corak bunyi tubuh kamu sendiri. Contohnya, tepuk 2 kali, hentak kaki, jentik 2 kali. Buat dengan cara kamu sendiri. Ikut irama kamu. Cuba buat. Bagus semua. Bunyi kamu sangat menarik dan tersusun. Kamu semua ni sangat kreatif dan berani mencuba. Tahniah. Sekarang, cikgu nak kamu dengar satu bunyi lain. Tutup mata kamu dan fokus. Siapa boleh teka bunyi apa tu? Tepat. Recorder ialah alat muzik yang menghasilkan bunyi berpitch, iaitu bunyi yang tinggi dan tetap. Sekarang, kita akan nyanyi lagu Kalau Rasa Gembira sambil buat bunyi dan gerakan dengan tubuh kita. Sedia semua? Kalau sebut tepuk tangan, kamu tepuk 2 kali macam ni. Okay? Kalau sebut hentak kaki, hentak 2 kali. Okay, boleh? 1, 2, 3. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki.
Bagus. Sekarang kita ulang sekali lagi, tapi kali ini dengan lebih ekspresif. Senangkan muka kamu, nyanyi dengan suara yang jelas dan ikut tempo recorder. Okey. Siap sedia semua? Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Ya, hebat semua. Cikgu nak tanya, apa perbezaan bunyi recorder dengan suara manusia bila kita menyanyi? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Betul. Recorder hasilkan bunyi yang tinggi dan tetap. Tapi kalau suara manusia, dia boleh tunjukkan emosi dan perasaan tau. Kalau kita gabungkan kedua-duanya, muzik kita jadi lebih harmoni dan indah. Ya, betul. Bagus. Alamak murid-murid, sebenarnya cikgu nak buat banyak lagi aktiviti bersama kamu, tapi masa mencemburui kita. Jadi, sebelum kita habiskan kelas, cikgu nak kamu fikir semula apa yang kamu pelajari hari ini. Betul semua. Hari ini kamu belajar bahawa muzik boleh datang daripada tubuh, suara, bahan sekeliling dan alat muzik. Kamu juga boleh belajar tentang irama, tempo, dynamik dan ekspresi. Cikgu nak kamu ingat satu perkara. Muzik bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dirasai. Apabila kamu menepuk, menghentak dan menyanyi dan bergerak, kamu sebenarnya sedang berkomunikasi melalui muzik. Cikgu sangat bangga dengan kamu semua tau. Kamu belajar dengan aktif, berani mencuba dan bekerjasama dengan baik. Tapi mari kita beri tepukan paling kuat untuk diri sendiri. Terima kasih semua. Kamu memang muzik kecil yang hebat. Jumpa lagi dalam kelas muzik yang seterusnya. Jangan lupa teruskan berfikir kreatif dan dengar muzik di sekeliling kamu setiap hari. Bye-bye. Assalamualaikum. Baiklah, sebagai kesimpulan, kreativiti dalam pengajaran muzik merupakan tunjang utama yang menghidupkan proses pembelajaran agar lebih bermakna dan menyeronokkan. Melalui pendekatan pelbagai seperti penerokaan bunyi, penggunaan perkusi badan, nyanyian interaktif, permainan alat muzik kita semula serta gerakan kreatif, murid bukan sahaja belajar tentang muzik tetapi turut diasah dari segi imajinasi, ekspresi diri dan keyakinan. Penggabungan elemen bahasa muzik, permainan recorder serta aktiviti apresiasi muzik pula membantu mereka memahami konsep muzik secara holistik, bukan sekadar teori semata-mata. Dalam konteks ini, guru muzik berperanan sebagai pemudah cara yang membimbing murid untuk berfikir secara kritis, menilai secara reflektif dan berkarya secara beretika. Hal ini selaras dengan matlamat pendidikan abad ke-21 yang menekankan keseimbangan antara intelek, emosi dan sosial. Justru, pengajaran muzik yang kreatif bukan hanya melahirkan muzik yang berbakat, tetapi juga individu yang seimbang, berjiwa seni dan mampu menghargai nilai kemanusiaan melalui irama serta keindahan muzik.